Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Mama, channel Jaja Gaban. Sekarang kita orang sedang menghala ke arah utara, nak pergi ke Cameron Highland untuk celebrate birthday Cem. Birthday Cem lagi. Macam birthday Cem 21 hari bulan. Hari ni dah 26. Hari ni dah 27. Dah 7 hari dah. Masih birthday Cem lagi ke? Taklah. Kebetulan je adik-beradik Papa pun dah ada dekat Cameron. Diorang dah gerak pagi. Kita orang gerak lewat. Dah petang senja dah. Dah gelap dah. Langit dah nak malam. Jadi kita orang pun sedang menghala ke Cameron Highland. Sekarang ni hujan renyai-renyai. Kita pun santai-santai makan bekalan yang Mama bawa. Ni. Apa ni, tembikai susu rock melon dengan apple. Kat belakang ada kakak, ada Cem. Mana Cem? Oh tu Cem dalam kegelapan main handphone. Ni Mel mana, nampak tak? Tak nampak Mel. Mel letak kat bawah. Dia nak duduk kat bawah, dia letak bin bag, lepas tu dia duduk bawah. Jadi jom kita meneruskan perjalanan. Nantikan aktiviti kami di atas sana. Dah sampai. Wah, kepiring. Tak apa. Lawa ya tu apa? Ini ke? Ini England, Cem. Tak, di Tokyo, Cem. Cem, tengok tu, Cem. Lampu. Cem, ada bule, Cem. Tengok ada bule, Cem. Boleh. Hai, boleh. Okey guys, kita dah sampai ke Cameron Highland. Perjalanan mengambil masa selama 2 jam setengah daripada Sungai Buaya. Jadi kita menginap di sini. Di perumahan Cameron Makmur ke nama dia. Kita orang memang boleh kata setiap kali datang Cameron akan duduk dekat sini sebab bawah dia banyak kedai. Malas nak bawa kereta, turun. Jalan je lah keliling ni. Okay guys, kita dah sampai dekat homestay. Rumah ni kita share dengan kakak Gaban. Lepas tu tadi sampai-sampai, diorang ni tahulah apa benda masalah Mel ni. Dia nak letak beg tapi dia tak perasan buat ada Cem. Dia tergempas. Oh, dia pukul. Yeah. Mel kan pegang Mel punya beg kan lembut. Lepas tu Mel balik lah dekat Cem. Lepas tu tengok-tengok ada power bank depan dia. Mel lupa kat dalam beg dia ada power bank. Tengok. Tak ada lah. Balik Cem berdarah. Tapi tak adalah, sikit je lah. Darahnya pun dah tak mengalir dah. Cuma terguris sikit kot kepala dia. Kena hempuk dengan power bank kan. Jadi kita sampai ni, kita solat jap. Lepas tu kita turun makan. Okay, kita dekat Centrum Night Market. Dia jual strawberry in cup, strawberry matcha campur pistachio. Ini orang beratur apa ni? Crepe and cream. Crepe and cream. Benda ni. Apa ni? Ni apa? Dipping cream milk mochi. Tangmo. Wow. Ini dia jual wafer. Sekejap ambil gambar je. Ini wafer. Cheese tart. Fatty burger. Jom tengok lagi. Kita patut makan bihun sup je. Ni apa ni? Oh, apa, ubi bakar. Lepas tu boleh letak inti. Macam ni. Nak try? Nak try? Dia ada apa je? Inti apa? Flavor. Oh, dia bukan macam daging ke apa? Dia tak cheese, ni tak custard. Ni butter powder juga. Oh, yang kan dia letak daging. Okay. Tafufa. Oh, ni. Apa ni? Tafufa. Viral in Cameron Tafufa pudding. Tafufa pudding. Nak satu? Bamboo Set lah ni.
Tofu fa letak buah-buah. Dia ada donat. Sedap lah. Jadi Mama dah buat review. Rupanya Mama tak tekan record guys. Mama nak tunjuk lagi sekali. Mama makan tofu fa ni. Tofu fa dia sedap. Rasa soya betul. Brown sugar. Brown sugar apa dah nama bola ni? Dia kenyal-kenyal. Lepas tu bola yang pink ni bola sakura nama dia. Dia macam wangi-wangi sikit. Lepas tu dia kenyal-kenyal. Sedap. Lepas tu yang ni dalam dia ada yogurt. Pun sedap. Orang boleh try. Papa makan nasi kambing mamak. Dia pergi mamak susu. Bukan nak cari di coklat. Ni Mel beli tadi apa? Potato apa? Bukan potato di roti. Roti Mel kata. Roti. Dalam dia ada inti ke Mel? Tak ada. Kau ni. Dah. Tapi sedap. Rasa ni ada. Rasa. Dia ada muka je. Dia tak tunjuk apa-apa pun. Mata dia okey, ada mata. Dia punya press tu dah ada acuan. Doh dia je ada perasa. Ha, dia macam dia tepung kosong je. Alamak lupa lah. Macam tu nak robak. Tepung kosong je. Mai minta perasa coklat. Ha, dia bancung dengan coklat lah kot. Mai dah makan belum? Lupa. Dah lupa sini. Sedap tak? Sedap. Macam pakai esmen tak apa Tak pakai apa. esmen tadi. Mai suka. Apa tu kak? Marshmallow. Lepas tu ada ais krim. Marshmallow ais krim. Makan. Beli hari dia cuti. Esmen belanja marshmallow. Dalam dia ais krim. Luar dia marshmallow. Lepas tu rasa apa? Comot-comot hidung dia. Nak rasa? Mama nak try. Video kau. Wah sedapnya Milo ais krim. Kabar rumah kat mana kat Surabaya? Manis. Mana gila? Dia luar tu marshmallow. Dalam dia ais krim potong. Ais krim vanila. Jadi ais krim vanila dia balung dengan marshmallow. Tu marshmallow tu dibakar. Salam. Jadi marshmallow tu liat-liat, dalam dia ais krim. Sedap juga. Tapi manis sangat. Kakak kata flavor ais krim dia boleh pilih. Kakak pilih vanila. Nanti hari Senin saya bagi robak kacang. Nak apa, Mel? Baru ke? Baru 7 minit. Strawberry. So Amel strawberry dia. Pun ada bubble tea cream cheese bakar. Okay, kita dekat kedai churros ni. Macam beli churros ni, chocolate cheese. Yang kita tengok abang ni buat. Abang tengah parut cheese. Banyak gila dia letak cheese. Okay guys, hari ni dah hari kedua kita dekat Cameron Highland. Kita keluar awal, sekarang dah 8.30. Kita dah berada di Boh. Kita dah berada hari hujan, terbatas sikit lah kita punya aktiviti. Dan awal kita nak pergi Mossy Forest, tapi hujan, tak boleh lah nak mendaki. Kita tengok sarapan dulu dekat sini ke apa. Ini antara makanan-makanan yang ada dekat sini. Apple pie. Sedapnya. Wan kita makan semalam tu sedap. Ya. Nanti kita repeat. Okey. Wan dia sedap. Apple pie. Okey, ni makanan-makanan yang kita order tadi. Kek strawberry, cem, bengkak, cheesecake kakak, sausage man. Ni mama punya apa angkat soto. Ni teh tarik. Okay guys, jom kita makan croissant. Croissant dia guys. Wangi. Bau butter premium. Dua pasal. Buat motor. Strawberry cake. Macam mana buka ni? Oh ni. Pasembok.
kita try strawberry shortcake. Ayah, nanti tolong ratakan tadi saya dah bertiga. Mama pergi tekan ni. Tekan lagi. Sedap. Tak suka lah strawberry. Enak. Okey, ni view daripada Hancur. Ni view daripada Sungai Palas. Ada teres dia kat sana. Kalau dulu kita mesti pergi teres tu, tapi ni tak tahulah, malas kot. Sejuk gila. Ha? Nak balik kat kereta? Macam dia ada sweater ni. Tapi dia kata buka sweater lagi panas daripada pakai sweater. Aku tak faham ada ni. Macam ni. Okay, ni yang datang sekali dengan kita ramai-ramai. Kita tadi datang berapa kereta? 4 kereta kot. Ni dengan ini. Semua. Ini buka mata. Kita orang pun dah habis menikmati makanan. Duduk-duduk untuk menikmati keindahan ni lah. Tapi sejuk gila pagi ni. Pagi ni sejuk. Dah lah sejuk. Pagi hujan kat tu. Memang sejuk lah. Guys, Cameron kali ni sejuk tak tipu guys. Ini betul-betul bukan cobaan. Sejuk gila. Agaknya guys, sebab ada walau-walau. Oh, Ada walau-walau. walau-walau. Ada walau-walau. Bukanlah ada walau-walau. Ada walau-walau. Sekarang kita bergerak ke tempat kedua tapi tak tahu kat mana. Ambil gambar kenang-kenangan di sini menandakan setiap kali datang kita bergambar di sini. Ye, dah sampai dah. Apa? Tak ada, jap-jap okey je. Okey guys, sekarang kita dah dekat Mossy Forest. Tengah tunggu buat pembayaran untuk kita naik ataupun mendaki masuk ke dalam hutan. Kita orang masing-masing pakai seluar jean lah apa. Tak tahu lah apa jadi kan. Hujan pun dah berhenti, matahari pun dah keluar. Selama ni kita orang dah pergi Cameron dah banyak kali, tak pernah lagi naik kat Mossy Forest. Jadi inilah kali pertama kita orang nak try tengok kat Mossy Forest apa yang ada. Oh, nak naik atas. Tak tahu ada apa kat atas. Careful. Oi, angin. Alamak, dia juga. Bawa budak-budak baik-baik Slow. Cem, baik-baik, Cem. Mak takut. Cem. Jalan sini baik-baik. Jangan tengok. Aku tak tengok. Jangan tengok. Mak takut je. Okay. Astaghfirullahaladzim. Okay, ni pemandangan kat atas ni. Gayat. Serius Mama gayat. Turun. Okay, kita akan menurun. Ini puncak Gunung Irau. Aduh, seram juga weh. Tengoklah kasut Mama pergi hiking. Kasut Papa pakai slipper. Tengok ni baru betul. Kakak betul, Mel betul. CM betul. CM pun betul. Papa lagi betul. Papa slipper DIY. Tolong kan. Terpaling betul. Papa orang Bukit apa? Malau apa ke? Nak gunung tepi. Gunung. Puncak. Puncak Gunung Irau. Turun. Puncaknya kat bawah Aduh, sakit lutut guys. Wish. Okay, sekarang kita dekat kedai seterusnya. Kedai ni pun jual dessert je. Kita tengok dessert dia. Ini kek apa? Cheese foam strawberry cake.
Menyelerakan. Atas ni pun. So dia ada kek ni juga. Kita boleh tengok juga dia buat. Proses pembuatan. Okey, Mama nak order. Okey, Mama tadi order waffle tak sampai lagi. Yang sampai air dulu. Starry, sky blue. Okey, Mel. Kacau Mel. Kat bawah tu. Tak aci lah nanti. Tu kacau pakai sudu yang belah bawah. Oh, dia boleh diharap. Dia macam mula biasa. Kita dah sikit. Rendam dengan aiskrim tu. Tidak suka. Tak manis tu. Sekejap. 67 sekejap dia panggil. 67. Wow. Waffle dia hijau. Okey, kita nak test. Waffle hijau. Waffle, kita ambil aiskrim. Tak sikit. Ambil fresh cream, kita tak sikit. Sudah. Yara. Yang mana? Yara. Kan? Yara. Apa dia? Rasa sekejap. Papa rasa. Apa dia macam tu? Sekejap, sabar. Papa nak rasa. Wah, krim je rasanya. Papa rasa kena. Papa kau kan makan pun benda-benda ni. Dia main sebut je. Dulu. Mak ni rasa kek Kak Ijan. Aku. Sabarlah, jangan rebut. Nak rasa ni. Ni kek apa? Keras. Ada nak apa? Okey. Okey, kita rasa. Mana fresh lah malam ni. Tiramisu. Kita nak try ni pula. Cantik lah. Oi. Gambar boleh tak? Ambil jam sikit. Ada buah. Siapa? Rasa buah? Ada buat. Ada buah. Kita try. Ambil jam dia. Ambil fresh cream dia. Okey. Yang kita rasa. Bismillah. Yara. Strawberry sebiasa je. Mama nak try air biru. Dia ada aiskrim. Rasa dia lain lah sikit. Kalau tidak dia rasa air biru biasa. Yang soda blue lemon. Soda pop. Macam main pun je. Makan ni. Mana ada makan yang tu lagi? Inilah dia wafer. Okay, sekarang kita dah sampai ke tempat seterusnya di apa, Tokyo apa Mel? Tokyo Town. Misi Mel kat sini nak cari makanan untuk buat Yara. Okay, nak buat Yara. Dia isi katik ni, mata-kata dia ada. Alah benda ni lagi. Apa benda? Itu berapa ringgit benda ni kena masuk? Masukkan duit. Mel nak buat Yara. Apa dia? Cheese coin. Oh ni cheese coin. Okay, Mel dah jumpa Tokyo Town Cameron. Ni pancake. Oh ni cheese coin. Classic cheese, kunafa pistachio, kunafa strawberry, kunafa coklat. Share tak boleh? Macam nak coklat. Buat cheese dia. 283, please. Dia datang sini semata nak benda ni.
Coklat. Nanti suka. Dalam beg mama. Sedap tak? Okay guys, kita dah sampai dekat kedai makan seterusnya malam ni. Highland Steamboat Cheese and Grill yang kedua. Lalu jambatan. Beratur guys. Beratur. Sekarang kita tengah tunggu panggilan nombor kita untuk dapatkan meja. Memang ramai korang tengok. Sana lagi. Dekat dalam situ lagi sampai panjang tu. Okey, sekarang dalam proses kita memasak. Tengah ambil kambing. Yang dalam ni pun tengah masak. Yang ni yang sedang menunggu. Panjang meja. Ni memang rumah kat sini. Cik Pian. Cik Pian ni memang pandai masak steamboat. Tengok. Oi dia pusing-pusingkan. Kurang manis dia cakap ya. Dia makan mi hijau. Mana mi hijau dia? Kat dalam ni. Okay, Mel cari Mel punya ketam dalam tu. Dapat ketam. Dah masak ke? Dah putih ni. Dia tak feeling nak makan ni. Korang bosan tengok. Mana? Okay, Mok dah sampai. Mok ambil apa je, Mok? Mok pun ambil mi hijau. Ni kedai baru. Mama tak pernah datang sini lagi. Mama, nama dia apa? Steamboat. Apa tu tak? Highland Steamboat. Okay, jom kita makan. Okay, try. Okay, Papa nak try ni. Indian ke Turki Tadi kata nak. Okay, kopi pakai pasir. Pasir ni. minum Turkish coffee. Kopi. Panas ke pasal tu? Panas lah. Kopi tu. Dia menggunakan haba daripada pasir panas. Ni Turki. Lagi Ibrahim datang kita Dalam bidih. kita pakai masalah tea. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat kedai seterusnya. Mungkin kedai yang terakhir di Cameron Highland. Kedai Rasa Soya. Rasa sayang dia. Rasa sayang he. I love you. Okay, kita kat sini. Santai kawan. Makan dia tahu kuah. Ini cuci mulut cakoi kaya. Okay, cuci. Sedap. Sedap katanya. Mama pula try. Dan goreng lah. Sedap weh. Cukoi. Apa ni? Benda ni. Apa ni? Kasio. Jom lah buka. Tengok. Hadiah. Jam baru. Dah tidak. Dah buka. Mel tak birthday. Tengok. Kau tak ni map. Tu buku dia. Panduan. Ni map. Panduan solat. Woi, nak juga. Okay guys, ni sebenarnya Mama beli jam ni untuk Cem bagi dia hadiah dia. Nak bawa ke Cameron. Tapi Mama tertinggal. Jadi bila dah balik, baru Mama bagi. Inilah dia hadiah birthday dia. Jam sekolah.